Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai mengadakan program ziarah Mak Abah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung IKM, Kota Putera, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni dan membantu selama 10 keluarga di Kampung IKM, Kota Putera, Besut ini. Diharapkan kotak infak yang diterima bagi penerima-penerima bagi program ziarah Mak Abah pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima program ziarah Mak Abah pada kali ini. Saya Nurul Nasri bin Muhammad Putri selaku pengerusi KPKK Kampung IKM ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia kerana sudi menghantar dan memberi sumbangan kepada 10 orang penduduk kampung di sini. Saya tulis aneh. Sarah, Ni Sarah. Atas ada hati. Tahap pak dah ni. yang setulah tu. Oh, tak. Lepas tu operate dah lah tu. Waktu operate je. Operate dia buat Dia kerak panjat tu. tulah. Oh, dia kerak. Lepas tu dia masuk. Dia, tu kepala besi tu. Kalau cara jalan. Lekat besi jalan. Oh, dia berusi lah. Malah ni memang boleh jalan langsung. Kalau jalan. Nak pergi hospital. Nak pergi kemo. Adik-adik yang mari atas. Mari ambil atas lah. Lepas tu hati tu, kan dia Hari tu baru kepek. Dia bekas accident tu. boleh bangun, boleh bangun. Bangun semaya copot. Tak dia nak gagahnya. Kalau gagah situ. Sakit. Dia diketar lagi. Tengok dia tulis dia. Sarah ni dia jadi kerah. Kita kena jaga. Apa. Kalau ikut dia. Minum air masuk lah. Minum air manis tak boleh lah. Boleh juga. Oh, berapa kali pergi hospital? Seminggu berapa kali? Kita baru berhenti kemo. Kalau seminggu sekali buat. Daripada Kota Baru tu kajet hati pasal jauh lah. Ni nak pergi scan pula. 13 ni pergi scan pula. Ini mari lah dekat batu Tok Ngulu dan bagi-bagi sedikit sumbangan kata infak ni lah untuk keluarga Abim Min. Jadi kita harap semoga dipermudahkan segala urusan Abim Min. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mak Abah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.